selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru dan para pendidik yang bersama dengan kami pada ketika ini. Saya Mas Nur Faiza binti Masnan dari SK Melawat Kota Kinabalu, Sabah akan menjadi moderator anda pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada pukul 3 petang nanti, dan untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai seorang motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB bersara pada Oktober 2019 dan mantan Fellow Pendidikan Kanan School of Education University of Nottingham. Sekarang beliau sangat bergiat secara aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, kita persilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi Snapchat Reflect On yang bertajuk Murid Jarang Lupa. Dipersilakan Datuk. Dan kepada semua yang hadir pada hari ini, terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama. Kita sebagai cikgu harus sentiasa ingat bahawa murid jarang lupa. Students rarely forget. Apa jua kita buat, mereka tak akan melupakan peristiwa-peristiwa di sekolah. And mereka tak lupa sentiasa satu-satu perubahan yang kita membawa dalam hidup mereka. They never forget the difference we make as teachers. Ya, sememangnya mereka kanak-kanak. Dan bagi mereka, apa yang kecil untuk kita merupakan satu perkara yang besar bagi mereka. Walaupun kadang-kadang kita puji mereka. Syabas, thank you, anda hebat. Simple things like that mean a lot to our students. Mereka akan sentiasa teringat kepada perkara ini. So, marilah kita bergerak ke slide yang pertama. Seorang pelajar tidak pernah melupakan kata-kata peribadi yang menggalakkan. Apabila ia diberikan dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus, iaitu with sincere respect and admiration. Dan kita jangan fikirkan hanya peristiwa dan detik-detik yang bukan informal saja yang diingati oleh pelajar kita. Tetapi kita juga mengajar pelajar kita untuk tidak melupai apa yang diajar dalam kelas, iaitu perkara yang ilmiah dan bukan ilmiah. What's the long-term memory? Dan apa yang saya akan bacakan nanti akan dapat menterjemahkan apa yang saya ingin nak sebutkan di sini. Apa yang diutarakan oleh pelajar itu bukan saja kehebatan cikgu itu kerana empati cikgu itu atau emosi cikgu itu, tetapi juga kehebatan cikgu itu sebagai seorang guru sejarah. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah artikel dalam Lifestyle Surah Khabar Star 21 hari bulan Februari. History Teaches Lasting Impact. Right? Dan ia ditulis oleh anak murid dia yang sebelah kiri, Jeremiah Selwa. Right? So izinkan saya sabar bersama saya dengar dengan teliti penulisan ini yang telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia. Encik Abdul Rani Abdul Razak, yang dikenali ramai sebagai Cikgu Rani, adalah bekas guru sejarah di Penang Free School. Terkenal dengan kepakarannya dalam kertas sejarah SPM. Beliau membina reputasi yang kukuh di dalam sekolah maupun di kalangan guru-guru sejarah di seluruh negeri. Beliau pertama kali dihantar ke Penang Free School pada awal tahun 2000. Berpindah sementara pada tahun 2010 sebelum kembali semula ke Penang Free School pada tahun 2020.
Saya berpeluang menjadi pelajar beliau. Ini Jeremiah yang ceritakan. Saya tukang baca. Saya berpeluang menjadi pelajar beliau semasa saya berada di menengah atas. Setelah mendengar begitu banyak cerita tentang beliau, saya tidak sabar untuk bertemu dengan guru yang sangat dihormati ini. Kelas pertama kami adalah secara dalam talian, di mana Encik Rani memperincikan setiap butiran kertas sejarah 1249 kertas 1 dan 1249 kertas 2. Memastikan kami memahami apa yang akan kami hadapi sepanjang 2 tahun berikutnya. Encik Rani adalah seorang guru yang suka berterus terang dan praktikal. Jika sesuatu perkara itu tidak perlu, beliau tidak memikirkannya terlalu lama. Objektif beliau adalah jelas, untuk melengkapkan pelajar dengan teknik menjawab yang akan memaksimumkan markah mereka dalam SPM. Strategi beliau tidak dapat ditandingi secara mendalam, terutamanya dalam menangani bahagian kritikal, iaitu lubuk markah seperti soalan kebat. Kelas beliau bagaimanapun sentiasa riuh, diselitkan dengan sindiran dan jenaka. Setiap pelajaran adalah menarik dan tidak dapat dilupakan. Beliau dengan mudah memasukkan pengetahuan am, general knowledge, ke dalam pengajarannya agar dapat menjadikan sukatan pelajaran lebih mudah untuk diingati dan lebih menyeronokkan untuk dipelajari. Setiap kali saya melalui kelas di mana beliau mengajar, saya sering mendapati diri saya berhenti untuk mendengar, terpesona dengan kecerdasan dan tenaga beliau. Cikgu Rani pula pasti akan berperasaan yang saya sedang dengar di luar bilik darjah dan pernah sekali berkata, "Hey Jeremy, datang lagi nak dengar saya. Dah ajar kelas kamu tadi, tapi masih nak dengar lagi." Kami sama-sama tertawa. Sebagai seorang yang cakna dengan berita dan politik Malaysia, saya sering mendapatkan pandangan Cikgu Rani. Beliau tidak pernah gagal memberikan jawapan yang bernas dan beralasan, mengaitkan peristiwa semasa dengan pelajaran kami, peristiwa semasa dengan pelajaran kami, dan menekankan hubungan sejarah. Keupayaan beliau untuk menjawab pelbagai soalan, meskipun soalan yang bersifat kontroversi, dengan penuh diplomasi dan bukti adalah satu kebolehan luar biasa beliau. Beliau memberi perspektif yang tidak pernah kami fikirkan, meluaskan pemahaman kami tentang sejarah melebihi dari buku teks. Seminggu sebelum peperiksaan SPM, beliau mengadakan bengkel khas teknik menjawab, menggerudi kami dengan cara menjawab kertas dengan berkesan. Beliau kemudian melakukan analisis mendalam terhadap kertas soalan tahun-tahun lepas dan ujian peringkat negeri. Berkongsi ramalan analisis beliau mengenai topik yang berkemungkinan keluar dalam peperiksaan. Sesuai dengan reputasinya, ramalannya hampir sempurna. Tiap topik yang ditekankannya keluar dalam peperiksaan, bahkan hingga ke subtopik. Kami berjalan keluar dari Dewan Peperiksaan dengan perasaan lega, bersyukur atas bimbingan beliau. Kami berkumpul di sekeliling beliau untuk menyatakan penghargaan kami. Tanpa kami ketahui, detik itu merupakan antara detik yang terakhir kami bersama beliau. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan beliau sekali lagi pada majlis tahunan sekolah, di mana saya meneruskan telatah saya seperti biasa, bertanyakan soalan politik kepada beliau. Apabila keputusan SPM kami diumumkan, kami sangat gembira. Ramai di antara kami mendapat keputusan cemerlang bagi mata pelajaran sejarah.
termasuk mereka yang sebelum ini bergelut dengan subjek itu. Ini merupakan bukti dedikasi dan kepakaran Encik Rani. Pelajar SPM tahun 2023 di Penang Free School malahnya mencapai kadar kelulusan 100% bagi mata pelajaran sejarah. Malangnya, Cikgu Rani tidak dapat menghadiri sambutan SPM kerana masalah kesihatan. Pada 7 Disember 2024, Pada 7 Disember 2024, kami menerima khabar yang mendukacitakan bahawa Cikgu Rani telah meninggal dunia akibat komplikasi kesihatan. Kehilangannya membuatkan kami bersedih, tetapi beliau juga telah meninggalkan kami dengan kenangan yang begitu berharga dan pengajaran yang tidak ternilai yang akan kekal bersama kami untuk selama-lamanya. Cikgu Rani, terima kasih atas segalanya. Impak yang cikgu berikan kepada kami tidak akan luntur di telan zaman dan akan sentiasa diingati sebagai inspirasi kepada kami semua yang pernah mengenali cikgu sebagai guru sejarah kami. Terima kasih, cikgu. this was the difficult part. So saya minta anak saya tolong bacakan. Cerita yang sangat sedih. Yeah. This is how cikgu-cikgu kita memainkan peranan yang penting dalam hidup anak murid kita. Dan mereka ingat sanggup tulis ke surat khabar tentang cikgu mereka. Sorry, saya tahu anak saya baca secara laju tadi. Tapi kita sama-sama rasa duka cita bila perkara seperti ini berlaku pada cikgu-cikgu kita yang begitu berdedikasi. Next slide, please. Ingat, mereka mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak akan melupakan cara kita menjaga perasaan mereka, kita menjaga perasaan anak murid kita. They may forget what you said, but they will not forget how you made them feel. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bawa satu perubahan. We can make the difference. Kadang-kadang kalau kita senyum dengan anak murid kita, mungkin itulah satu-satu senyuman yang dapat untuk hari itu. You never know. Right? Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus berjuang. Work hard in silence. Let your success be your noise. It's not easy. But let's do our best. Right? Dan never forget the difference you can make. Perubahan yang boleh kita bawa. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Hari ini, ilmu yang saya sampaikan adalah daripada surat khabar Star hari ini. Satu artikel yang ditulis oleh anak murid Cikgu Rani. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi segmen tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Tersentuh sebenarnya hati, tapi saya tak boleh nangis. Nanti saya nangis susah nak bercakap. Baiklah, semoga kita semua menjadi guru yang sentiasa diingati oleh anak murid, terutama dari aspek kebaikan kita terhadap mereka. Baiklah, semua kita juga terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh atas sesi perkongsian tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini.
Sekali lagi kepada para peserta yang baru sahaja bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-107 Puan Syahrin Azruli Dana Samsuri dari SK Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah, Puan LC Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang, Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama dengan kami pada petang ini dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Masnur Faiza binti Masnan dari SK Malawak Kuala Kinabalu, Sabah akan menjadi moderator anda pada petang ini. Selamat bertemu lagi sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-107. Hashtag Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Perkataan Mita Tabang ini adalah sebenarnya dari bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang akan dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, Anda boleh lihat di bahagian skrin, antara objektif CDL hands-on. Yang pertama ialah berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat, membina jalinan dan jaringan berterusan. Oleh itu, para peserta boleh mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma dan hanya melayari www.connectingdots.my. Okey. So, peserta boleh juga mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Sesi perkongsian kita akan berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit, iaitu dari pukul 3 petang sehingga 4.30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on dan e-sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan di akhir sesi ini nanti. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Baiklah, tanpa membuang masa, seterusnya jom kita berkenalan dengan penceramah CDL siri ke-107. Ini iaitu Puan Syahrin Azruli Dana Samsuri dari SK Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah, yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini dengan tajuk STEM, Prasekolah, Mudah dan Menyeronokkan. Berikut izinkan saya bacakan biodata beliau. Baik, tak kenal maka tak cinta, antara anugerah yang diterima oleh beliau ialah Excellent Teacher Award, World Invention Olympiad Fair by Korea Invention News Seoul, Korea 2021, Special Award and Gold Award, World Invention Olympiad Fair Seoul, Korea 2021, Anugerah Platinum dan Anugerah Emas, National Invention Competition in Education, peringkat kebangsaan anjuran MRES Malaysia 2023. Johan, pertandingan Road Safety Education School, peringkat kebangsaan kategori prasekolah sempurna ASEAN Road Safety Week 2023, anjuran Mirrors and Camp Pengangkutan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Anugerah pencapaian prasekolah terbaik Mekar JPN 2024. Anugerah pengurusan prasekolah TS 25 terbaik PPDKK Kota Kinabalu 2024. Anugerah Best Innovation Special Award and Gold Award International Teaching and Learning Innovation Competition di Ho Chi Minh, Vietnam. Best Innovation Award, banyak sangat orang hebat and Gold Award International Conference on Education, Islamic Studies and Social Science Research, anjuran MRES Malaysia di Sumatera, Indonesia. Gold Award, pertandingan inovasi, Kolegium Pendidikan Guru Cemerlang, peringkat kebangsaan 2023, anjuran MGC Selangor dan JPN Selangor. Anugerah
pembentang terbaik, pertandingan inovasi guru dan amalan terbaik peringkat kebangsaan, anjuran MOSTI dan JPN Sabah 2024, anugerah Platinum, pertandingan PBL dan inovasi PDP Guru 2024, Festival STEM dan TVET peringkat negeri Sabah anjuran MOSTI dan JPN Sabah 2024. Itu ada sambungan lagi. Itu baru sebahagian. Okey. Merupakan jurulatih utama kebangsaan prasekolah, editor tertinggi Persatuan Guru Cemerlang Sabah 2024, penceramah program Life Learning Impact Family Education, Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, Jabatan Ketua Menteri Sabah 2024, penulis modul Adab dan Sosial Peringkat Antarabangsa IPGN Kementerian Pendidikan Malaysia 2024, penulis modul pedagogi sukar peringkat kebangsaan IPGM Kementerian Pendidikan Malaysia 2023, pembentang PDP Pitching Town Hall Pendidikan Digital Guru, bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia KBM 2023, penceramah khusus pemantapan guru-guru Tadika Amal Malaysia Anjuran Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia 2023, panel juri pertanian inovasi pendidikan kebangsaan INOPEC 2023 dan 2024 dan kolegium penyelidikan dan pertandingan inovasi 2023-2024 IPGK kampus Ken Negeri Sabah, dan juga merupakan penceramah bengkel peningkatan profesionalisme guru prasekolah 2023 JPN Negeri Sabah. Okay, so saya perkenalkan sekali lagi beliau ialah Puan Syahrin Ais Ruli Dana binti Samsuri, Guru Cemerlang Prasekolah SK Bukit Padang Kota Kinabalu Sabah, yang sebenarnya berasal dari Kota Tinggi Johor. Dan pengalaman beliau sudah 20 tahun dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, tanpa buang masa, kita silakan Puan penceramah kita pada hari ini, dan sepanjang perkongsian ini cikgu-cikgu sebenarnya boleh teruskan bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa ya. Dan boleh juga menaik persoalan anda di dalam ruangan chat yang akan saya akan bacakan jika ada ruang dan peluang. Baiklah, tanpa membuang masa, dengan sukacitanya kita persilakan Puan Syahrin. Silakan Puan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Okey. Terima kasih diucapkan kepada rakan moderator, Cikgu Mas Nurul Faizah binti Masnan. Salam perkenalan, Cikgu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam PPD Kota Kinabalu Day to Change, dan salam semurni kasih ditujukan buat yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL Connecting Down Learning, yang berbahagia Datuk Dr. Mahathir Singh, yang berusaha Puan LC Sharon Gilok, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, dan juga timnya Puan Hazwani di sebalik tabir. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga di atas ruang dan juga peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang Allah pinjamkan dalam platform CDL Sabah. Seterusnya, ucapan terima kasih juga kepada penyelaras prasekolah PPD Kota Kinabalu, Puan Hanifah Habibuddin dan juga Puan Siti Nur Hidayah di atas tunjuk ajar yang diberikan. Ucapan terima kasih juga buat Encik Ahmad Roshni bin Haji Muhammad Khalid, Guru Besar SK Bukit Padang dan Barisan Pentadbir SK Bukit Padang yang sentiasa menyokong kami tim prasekolah SK Bukit Padang. Terima kasih sekalung budi juga diucapkan kepada semua rakan-rakan guru di Malaysia, khususnya guru-guru prasekolah negeri Sabah dan juga guru-guru prasekolah di Malaysia di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama dalam sesi perkongsian pada petang ini. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Saya Nurul, nanti kena balas ni. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budimu sahabat jadi kenangan. InsyaAllah. Baiklah, saya akan share skrin dahulu. Sambil-sambil tu, saya nak tanya dengan
Wan lah kan. Wan macam ramai kita ni rupanya orang Johor. Patutlah bercakap dari waktu kita running test tu tak dengar pun Sabahnya. Ya, saya Kan? orang Johor. Biasa Johor ni advance kan. Kalau kat antara negeri yang advance lah. So adakah kerana Johor itu mempengaruhi cara cikgu mengajar di Sabah? Saya dah terbiasa cakap Sabah ni, Nurul. Jadi kita boleh Okay. cakap, boleh bah? Boleh tak? Ya, dari tahun 2002 lagi saya dah dekat Sabah ni sebenarnya. Lamanya. Okay. Boleh kita mula? Boleh. Jom. Okey, jom cikgu kita mula. Hari ni kita sembang santai ya cikgu-cikgu, rakan-rakan guru semua. So jangan terlalu formal. Mungkin boleh juga nak bertanya soalan dan sebagainya. Kalau nak terus bertanya pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya akan cuba jawablah sehabis baik insya-Allah. Dan sekiranya kita dapat jawab pada masa ni, mungkin kita akan keep in touch untuk selepas ni. Okay. So tajuk saya punya sharing pada petang ni adalah STEM prasekolah mudah dan menyeronokkan. Okey cikgu-cikgu, kita dah hampir 2 minggu bermula sekolah, betul tak? Ni cikgu-cikgu prasekolah especially ni, saya nak tanyalah 2 minggu ni, apakah perasaan cikgu-cikgu pada hari ini? Cikgu berada di nombor berapa ni? Dengan kanak-kanak yang baru masuk, murid prasekolah yang baru masuk dengan pelbagai ragam. Jadi cikgu-cikgu boleh tak share apa perasaan cikgu-cikgu pada hari ini? Mungkin Boleh type nak tu dekat komen. Kan? cikgu punya nombor berapa? Kalau saya lah kan, kalau saya hari ni, saya nombor 24 tahun Nurul. Kenapa saya nombor 24? Saya betul-betul kurang tidur ni. Nombor 24 pun saya kurang pastilah dia nak kata geram ke, marah ke, atau dia Orang Sabah cakap kita pun tak gerigitan. tahu apa emosi. Macam gerigitan pun dia juga. Betul lah, ada gerigitan sikit lah dengan kanak-kanak ni, dengan murid prasekolah ni. Jadi kalau saya nombor 24. Kalau Nurul? Saya sakit hari ni, jadi saya rasa saya pilih apa 30 kot atau 13. Terkejut dalam sakit. Lama dah kan tak jadi moderator, baru kena panggil Nurul. balik. Oh ya ke? Pilih saya. Mungkin ada yang jawab, ada kita ada yang jawab. Sebab kita Ramai tak tu. nampak ni. 27 katanya, ada yang 6, ada yang 29. Ada yang 11. Ada yang 1 dan 4. Lepas tu sejarah tahun-tahun berulang. Tak ada perubahan itu juga. Lepas tu ada jawab 2. 10. Mana lagi? 5. Ada juga yang sweet-sweet jumpa budak-budak comel ni. Lepas tu ada yang 30. Yang Apa 10 lagi? tu memang sweet lah. Kan? Yang 10 tu aja Excited kan jumpa budak-budak comel kan? Betul. So perasaan ni cikgu, emoji ni akan bertukar kan dari hari ke hari. So dan ingat, mudah-mudahan kita jadi guru yang sentiasa diingati oleh anak-anak murid kita. Sebenarnya kadang-kadang Cikgu Pra ni sedih tau Nurul. Sebab kadang-kadang murid ni bila dah masuk sekolah rendah, Cikgu Pra dia pun dia tak kenal tau. Kena limpas pun kita yang bagi salam. Kamu tidak kenal cikgu sudah? Betul tu. Kalau kanak-kanak prasekolah. Okey, terima kasih kawan-kawan yang respon pada hari ini. Tidak apa, mudah-mudahan kalau hari ini mungkin perasaan kita tidak berapa bagus, insya-Allah pada hari esok akan ada sinar bahagia untuk kita dan mungkin kita berada dekat nombor 1, dekat nombor 10, insya-Allah pada hari esok. Okey, terima kasih memang cikgu yang memberi respon. Okey. Sebelum kita bermula, saya nak tanya dengan cikgu-cikgu, dalam fikiran cikgu bila dengar perkataan STEM ni, apa agaknya? Cikgu boleh respon tak? Apa agaknya bila cikgu dengar perkataan STEM? Bila cikgu nampak perkataan STEM, apa yang ada dalam kepala cikgu? Dan saya rasa ramai guru prasekolah juga kan yang join pada petang ini. Jadi cikgu prasekolah ni pun sebenarnya kita pun banyak tau sebenarnya aktiviti STEM yang kita dah buat dalam kelas tanpa kita sedari. Semua aktiviti yang cikgu buat tu adalah STEM sebenarnya.
Dan kita sekarang ni pun tengah memperkasakan STEM di peringkat sekolah. Jadi pada pandangan cikgu, apa satu, okey, kita ambil satu perkataan sajalah. Cuba cikgu rangkumkan apa yang cikgu faham, yang cikgu dapat dekat STEM, itulah satu perkataan. Okey, ada jawapan kat situ, STEM adalah Memang ada lagi. Memang ada lagi. ada lagi satu Itu soal. selalu. Ha, Apa dia STEM? STEM adalah Oh, sains. Okey. betul. Ada lima. Perkataan yang cikgu boleh rangkumkan, STEM. Teknologi. Banyak tu. Banyak. Semua dalam STEM. Kita ada inovasi di STEM juga. Kita boleh Sains teknologi katanya. Dari Cik Maria. Okey, apa lagi kawan-kawan? apa lagi kawan-kawan? Engineering. Yes. Engineering, kejuruteraan. Itu salah satu Matematik. daripada Hmm. elemen. Yes. Matematik juga adalah elemen dalam STEM. So, ada lagi Teknologi selain daripada juga. itu, teknologi. Betul. Teknologi. Revolusi juga adalah sebenarnya STEM. Inovasi juga adalah STEM. Reka bentuk katanya. Yes. So STEM ni sangat luas sebenarnya. STEM ni adalah sangat luas. Okey, kita teruskan. Okey, STEM merupakan akronim seperti yang rakan-rakan sebutkan tadi dalam kepada bidang disiplin sains, teknologi, kejuruteraan ataupun engineering dan juga matematik. Dan PDP STEM merupakan satu pendekatan yang melibatkan pengaplikasian apa? Ada 3 benda. Pengetahuan STEM, kemahiran STEM dan juga nilai STEM untuk menyelesaikan masalah. Poin dia menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan harian masyarakat dan alam sekitar. Dan apa itu sains? Sains ni adalah kajian tentang dunia semula jadi melalui pemerhatian dan juga eksperimen dan cara yang sistematik untuk membina pengetahuan tentang alam semesta. Teknologi pula. Apa itu teknologi? Satu aplikasi pengetahuan sains untuk tujuan praktikal termasuk penggunaan peralatan-peralatan fizikal seperti mesin, kakasan, komputer dan sebagainya serta peralatan bukan fizikal seperti software ataupun apps dan sebagainya. Okey, engineering ataupun dikenali sebagai kejuruteraan, penggunaan sains, matematik dan proses mereka bentuk untuk menyelesaikan masalah melibatkan reka bentuk, pengujian, pembinaan mesin, struktur dan juga proses serta prototipe. Dan matematik adalah kajian tentang nombor, bentuk, ruang, menggunakan penaklukan dan simbol termasuklah topik dalam matematik seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. So inilah dia STEM dan semua rakan-rakan di sini saya tahu sudah maklum apa itu STEM dan memang kita pun sudah mengaplikasikan malah memperkasakannya dalam PDP di dalam kelas. Dan mari kita lihat antara daftar yang kerajaan buat untuk menyokong pendidikan STEM di Malaysia. Sebenarnya STEM ni dah lama, dari tahun 1967 lagi, iaitu KPM telah memperkenalkan dasar 60-40. Di mana unjuran 60% ni untuk pelajar mengambil jurusan sains, teknologi dan juga vocational dan 40% dalam aliran sastra dan untuk dasar 60-40 ini telah mula pada tahun 1970 lagi. Dan pada tahun 2013 hingga 2025 dan akan berakhir pada tahun ini apa dia? PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan pendidikan STEM merupakan satu program yang diberi penekanan dalam PPPM ini. Dan KPM telah memantapkan STEM untuk menarik lebih ramai pelajar minat memasuki bidang-bidang STEM di peringkat sekolah melalui apa? Ada 3, kurikulum, aktiviti ko-akademik dan co-curriculum. Sebab apa? Sebab kita nak mereka akan memilih kerjaya STEM pada masa akan datang. Dan seterusnya, pada tahun 2017 hingga 2025, so di antara itu pada tahun 2017 tu ada satu lagi pelan tindakan STEM nasional yang menggabungkan kerjasama antara 3 kementerian iaitu Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi KSDI ataupun MOSTI, KPM sendiri dan juga Kementerian Pengajian Tinggi merangka satu pelan tindakan untuk STEM nasional bagi mendukung usaha kerajaan memupuk minat STEM. Semua nak pupuk minat, nak pupuk minat sebab kita ke arah global. Jadi kita nak dan juga kita nak semuanya semua murid-murid
pada masa akan datang ini memilih kerjaya dalam bidang STEM. Dan pada tahun 2021 hingga 2030, satu Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara DSTIN ya, Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara telah menetapkan 9 sasaran utama untuk menyokong pencapaian sasaran inisiatif yang dirancang dalam usaha untuk memantapkan lagi STEM ini. Dan yang terakhir pada Mei 2024, di mana KPM bersama Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi ataupun KSTI telah melaksanakan program bersama saintis di 100 buah sekolah seluruh negara serta jawatankuasa khas STEM ditubuhkan untuk memastikan hala tuju STEM ini diperkasakan. So ini antara dasar-dasar kerajaan yang menyokong kepada pendidikan STEM. Okey. So Nurul, kalau ada apa-apa terus boleh sambut. Saya tak nampak ni. Saya nampak slide je ni. Okey. Baiklah, dan ini yang terkini ya. Pada 18 Februari 2025 di dalam sinar harian Berikan STEM di Malaysia, cabaran dan langkah ke hadapan. Okey. Apa yang berlaku di sini kalau kita lihat KPM telah melaporkan penurunan minat pelajar dalam aliran STEM yang kini berada pada kadar sekitar 40% berbanding sasaran yang sebenarnya kita nak tadi untuk murid memilih aliran STEM adalah sebanyak 60-40 kan. So 60 tu dalam aliran STEM. Tapi sekarang ini sangat membimbangkan kerana penurunan minat tadi. Mereka tidak minat. Sebab apa tidak minat? Sebab persepsi. Persepsi pelajar sekarang adalah mata pelajaran STEM ini sangat susah. Maknanya sains tulis ini sangat susah. Kekurangan tenaga pengajar, pakar serta kaedah PDP yang kurang menarik. Dekat sinilah kita terpukul sebagai guru. So apakah kaedah PDP yang kita boleh jadikan dia seronok dan murid minat untuk memilih bidang STEM. Okey, tapi permintaan terhadap tenaga kerja dalam bidang STEM ini semakin meningkat dan mengikut laporan Bank Dunia, pada tahun 2030 Malaysia perlu sekurang-kurangnya 500,000 tenaga kerja punya ramai dalam sektor teknologi dan kejuruteraan. Adakah tercapai? Kalau kita lihat 2030 berapa tahun lagi? Nurul? 5 tahun lagi. saja lagi kan? Tak lama, tapi bolehkah kita mencapai ini? Dan dekat sini kita punya Menteri Pendidikan Puan Fadlina Siddiq telah mengumumkan pelaksanaan program STEM for All. Ini yang terkini ya, STEM for All memberi penilaian kepada pelajar sekolah rendah. Sekolah rendah untuk pendekatan pelajar yang lebih interaktif. So maknanya kan semua pihak termasuk sektor swasta, guru, ibu bapa, kerajaan, institusi pendidikan, industri semua perlu bekerjasama untuk memastikan minat terhadap STEM ini kita dapat pupuk sejak awal bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing dalam era digital yang semakin mencabar. Dekat sinilah tengok dia ada perkataan sejak awal. So dekat situlah kita guru prasekolah main peranan. Okey. Okey. Kalau kita lihat kepada kerangka konseptual pendidikan STEM ni, kalau kita lihat ada 6 tahap untuk pendidikan STEM, iaitu pendidikan awal, rendah, menengah, atas, tertiary dan juga industrial community. Tapi kita di peringkat prasekolah, kita tengok yang paling bawah sekali itu. Yang paling bawah iaitu pendidikan awal. So apa peranan kita? Dan kalau kita rujuk kepada kerangka konseptual pendidikan STEM pada Raja ini, kita nampak peringkat awal guru prasekolah berperanan untuk memberi inspirasi, pencetus dan memupuk minat kanak-kanak terhadap STEM melalui aktiviti-aktiviti hands-on yang boleh kita laksanakan dan juga aktiviti-aktiviti penerokaan yang boleh merangsang sifat ingin tahu kanak-kanak prasekolah ini. Sebab STEM ni dia sangat berkait rapat dalam kehidupan sebenar kanak-kanak. Dan sebenarnya apa sahaja yang ada di sekeliling kita adalah STEM. Betul tak? Adalah STEM. Dia ada kaitan dengan sains, dia ada kaitan dengan matematik, engineering dan juga teknologi. Semua yang ada di sekeliling kita. Dan kanak-kanak pada usia 3 hingga 7 tahun ini mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Dia suka meneroka. Dia suka bertanya, suka meneroka dan mereka ini boleh mempelajari STEM dengan lebih baik melalui bimbingan yang betul daripada siapa? Dari kita, guru prasekolah dan juga dari ibu bapa, insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat STEM dalam konteks prasekolah ya. Okey.
Dalam konteks prasekolah, STEM memperkenalkan konsep dan aktiviti yang melibatkan apa? Pemerhatian saintifik, eksplorasi teknologi, penyelesaian masalah, kejuruteraan yang sederhana, jangan yang susah-susah, yang sederhana je. Dan pemahaman tentang matematik awal dari konteks prasekolah. Dan mengintegrasikan STEM ke dalam kurikulum prasekolah bukanlah kita memperkenalkan subjek baru. Tidak, jangan pula dalam kelas, okey hari ini kita nak belajar STEM sebab dia bukan satu subjek baru. Tapi yang melibatkan pendekatan holistik yang melibatkan elemen-elemen yang kita integrasikan dalam PDP di dalam kelas melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang cikgu jalankan, terutamanya yang bersifat hands-on dan juga bersifat penerokaan atau penyiasatan. Jadi dia bukan satu subjek baru tapi kita integrasikan dalam PDP di dalam kelas. Dan tahukah cikgu-cikgu semua, sebenarnya pendidikan STEM ini berasal daripada SMAT, SMET, Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi. Kemudian, National Science Foundation telah meringkaskan kepada STEM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik untuk mudah sebut dan juga memantapkan maknanya bagi setiap keempat-empat elemen tersebut. Okey, cikgu-cikgu setakat ni. Dan seterusnya, mari kita lihat raja pelaksanaan STEM oleh guru-guru prasekolah. Okey. So kita sebagai guru prasekolah berperanan sebagai apa? Berperanan sebagai pencetus minda dan inspirasi kepada kanak-kanak ni. Kita nak cetuskan dia minat, kita nak pupuk, kita nak teruskan dekat minda dia. Galakkan aplikasi PDP STEM yang kreatif dan kritis, rangsang kemahiran hebat mereka, maknanya ajukan soalan-soalan yang mereka boleh memberikan kita jawapan yang menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebenarnya dalam aktiviti STEM lah paling senang kita nak rangsang kemahiran murid berfikir aras tinggi. Kadang-kadang kita tak sangka tau, kita nak alah budak prasekolah manalah pandai hebat ni. Tidak, mereka boleh berfikir tu. Contohnya macam saya pernah buat satu aktiviti PDP di dapur di mana melihat air, proses air mendidih daripada air kepada wap air kan. Jadi saya tanya dengan mereka, apa jadi kalau misalnya cikgu tak matikan api ni? So mereka boleh bagi kita pelbagai jawapan. Ada yang cakap air tu hilang. Dia tak cakap kering air tu hilang, dia kata. Air hilang. Lepas tu ada lagi jawapan meletup dan sebagainya. Macam-macam mereka boleh bagi jawapan. Sebenarnya kita perlu tanya mereka soalan-soalan yang menggalakkan mereka untuk menggunakan kemahiran berfikir. Kemudian kita bimbing murid untuk mencari maklumat, menggalakkan murid untuk menyoal. Ini yang biasanya susah. Kanak-kanak prasekolah ni selalu susah nak menyoal bila dia direct lah dengan kawan-kawan. Dia susah sikit nak soal. Tapi kadang-kadang ada murid yang aktif ni, dia memang suka soal cikgu. Yang lain tu kebanyakannya diam aja. Okay? Beri respon positif terhadap jawapan, bimbing secara berhemah, bimbing murid bekerjasama dan kerja berpasukan. Ini paling penting dalam STEM. Beri komen dan cadangan serta beri peluang untuk tambah baik sesuatu produk atau aktiviti yang kita laksanakan. Okey. Ini adalah peranan kita sebagai guru-guru prasekolah yang akan melibatkan pengaplikasian pengetahuan STEM, kemahiran STEM dan juga nilai STEM untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan seharian masyarakat dan alam sekitar. Dia mula-mula dalam kehidupan seharian sendiri, kemudian masyarakat dan kemudian alam sekitar. Makin besar kita nak selesaikan masalah ke arah membudayakan amalan STEM. InsyaAllah suatu masa nanti, so amalan STEM ini boleh dibudayakan. So kat sinilah peranan kita sebagai guru prasekolah, insyaAllah. Berat ni tanggungjawab ni Cikgu Nurul. Saya tengok pun saya takut. Kan? Okey. Kawan-kawan sekalian, pernah tak nampak bahan sumber bahan ni? Ada yang pernah nampak tak sumber bahan ini? Kalau yang nampak, tulis kat komen. Tulis kat komen kalau pernah nampak. Ada yang pernah buka ke? Pernah jumpa ke? Ada tak? Guru-guru prasekolah. Ni khas untuk guru-guru prasekolah kan? Ada tak? Ada. Tak ada yang respon. Mesti tak nampak kan? Okey, betul. Semua tak pernah nampak. Alamak, sedih lah semua tak pernah nampak ni. Okey, sebenarnya ini adalah satu
satu siri bahan sumber STEM yang telah dihasilkan, yang telah diterbitkan oleh bahagian pembangunan kurikulum KPM sejak tahun 2018 lagi, di mana sumber ini, bahan ini diberi untuk membantu, untuk bagi panduan kepada guru-guru prasekolah melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan PDP STEM sebelum, semasa dan selepas. Dan ianya menggunakan strategi inquiry, pembelajaran berasaskan masalah dan juga pembelajaran berasaskan projek. Dan PDP ini memberi peluang kepada murid untuk menggunakan KBAT selain daripada memberi mereka pengalaman pembelajaran yang mendalam. Dan pembudayaan amalan STEM dalam kalangan murid ini dilaksanakan bagi menyediakan murid untuk apa? Untuk mereka menghadapi cabaran abad ke-21. Dan proses PDP STEM ini, dalam buku ini, dia telah mengintegrasikan pengetahuan STEM, kemahiran STEM dan nilai STEM untuk menghasilkan murid seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, berprofil, berdaya tahan, boleh berkomunikasi dengan baik, pemikir, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, prinsip, bermaklumat, penyayang serta prihatin dan patriotik. Inilah tujuan buku ini diterbitkan. Boleh dapatkan di laman web BPK. Memang ada ni, boleh download daripada laman web BPK, BSTEM Prasekolah, nama buku ni. Dan saya tunjukkan sedikitlah antara fasa dalam pelaksanaan PDP STEM untuk prasekolah ni. Sebenarnya ada 3 fasa melalui buku BSTEM tadi. Sebelum PDP, semasa PDP dan selepas PDP. Okey, kita lihat sikit sebelum PDP. Sebelum PDP, apa yang cikgu kena buat? Kenal pasti strategi PDP STEM yang berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang kita nak ajar. Cikgu nak guna strategi apa? Cikgu nak guna projek, cikgu nak guna inquiry, ataupun cikgu nak guna masalah, ataupun apa. Cikgu kena kenal pasti dulu. Kemudian sediakan senario, situasi, apa masalah, apa isu yang sesuai bagi tujuan untuk kita laksanakan PDP STEM tadi. Kemudian bina soalan-soalan yang boleh mencetus pemikiran murid. Dia ada soalan kurikulum, soalan asas, kalau yang PBL lah. So dia ada peringkat-peringkat lah soalan. Dan kemudian menyediakan bahan hard copy dan juga soft copy serta peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mencari tempat dan tarikh yang sesuai untuk melaksanakan PDP ini. So biasanya dia bukan makan masa sehari. So dia mungkin makan masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan berdasarkan apa strategi yang cikgu gunakan. Projek ke? Kadang-kadang projek boleh sampai sebulan. So kita lihat. Seterusnya. Fasa semasa PDP. Okey, semasa PDP, kita kena kemukakan senario, situasi atau masalah sebagai set induksi bagi mencetus minda murid. So, kena ada set induksi. Kemudian, edarkan lembaran kerja kepada murid sebagai garis panduan kepada murid untuk melaksanakan tugasan ini. Seterusnya yang ketiga, galakkan murid menjana idea semasa perbincangan dalam kumpulan. Cikgu mungkin boleh buat brainstorming. So maknanya dalam kumpulan tu setiap murid mesti bercakap. Kita berperanan sebagai macam Vygotsky cakap, guru sebagai scaffolding. Maknanya kita kena bimbing murid kita. So kita kena buat dalam kumpulan, ini bagi mereka sentiasa bagi brainstorm, bagi pendapat dan sebagainya untuk sertakan masalah ataupun kita nak lengkapkan tugasan. Biasanya ini kita dah sediakan dekat tadi tu kan, fasa sebelum PDP tadi. Kita dah sediakan. Dan memberi respon serta menilai produk serta pencapaian murid. Ini memang biasa kita akan buat kan. Budak-budak ni suka suka kalau kita puji dan sebagainya, bantu dia budak-budak ni suka. Okey. Dan fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga selepas PDP, kita perlu buat refleksi terhadap PDP yang telah dilaksanakan. Kemudian kita perlu menambah baik rancangan PDP ini bagi kelas yang akan datang. Ini memang biasalah kita buatkan semasa refleksi. Dan ingat rakan-rakan sekalian, PDP yang menarik, seronok dan bermakna bergantung kepada perancangan guru, persediaan guru, pelaksanaan guru dan juga refleksi guru sepanjang proses PDP untuk kemenjadian murid. So kat sini kita ni main peranan yang sangat besar. Tapi jangan risau, kadang-kadang prasekolah ni, so aktiviti STEM ni memang akan menyeronokkan mereka. So kita boleh pilih bermula dengan aktiviti yang mudah, kemudian sederhana dan juga sukar yang kita akan bawa mereka supaya minat terhadap STEM tu
timbul di peringkat awal lagi. Mereka kecil-kecil lagi dah suka STEM, dah suka sains, dah suka matematik dan sebagainya. Sebab inilah subjek-subjek yang murid-murid kebanyakan takut. Sebab susahnya sains, susahnya sains tulen, susahnya matematik dan sebagainya. So inilah yang kita nak tanamkan dari kecil lagi. Jangan takut. Okey. So seterusnya, saya nak berkongsi sedikit aktiviti STEM prasekolah. Okey. Dan kalau kita lihat kat sini, dia berfokus kepada sama ada pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan inquiry. Saya terpulang kepada cikgu. Cikgu nak pilih pendekatan yang macam mana. Dan murid akan melakukan penerokaan dan aktiviti hands-on. Inilah yang paling murid suka. Dia suka hands-on. Okay? Dan murid akan didedahkan dengan suatu isu yang berkaitan untuk mereka selesaikan dan akan akhirnya menghasilkan satu produk untuk menyelesaikan masalah tadi, untuk menyelesaikan isu tadi. Okey, so kita lihat satu contoh yang ada dalam BSTEM. Ini saya ambil dalam BSTEM, iaitu lampu tidur bestari. Kalau cikgu-cikgu lihat dalam BSTEM tu, apa isu dia? Isu dia takut gelap. Siapa yang takut gelap ni tidur? Cikgu Nurul takut gelap tak? Saya tak takut, saya suka gelap-gelap. Cikgu Nurul suka gelap. Tapi kalau kanak-kanak, anak-anak ni takut gelap. Budak umur 6 tahun, 5 tahun dia takut gelap. Dia tidur malam, kalau cikgu baca senario isu dia kat situ, dia tidur malam, mak dia matikan lampu. Lepas tu ada pokok kat luar. Lepas tu pokok tu bergoyang, macam bayang-bayang tau. Jadi dia nampak macam hantu. Jadi dia takut gelap. Jadi itulah masalah, dia takut gelap. So dia tak boleh tidur sebab mak dia matikan lampu. Jadi apa yang dia buat, kita akan bawa kanak-kanak ini buat lampu tidur. So itu isu dia. So kita akan cipta lampu tidur. Di mana? Cuba kita lihat apa dalam pengintegrasian STEM di sini. Sains, dalam sains dia buat apa? Menyiasat sumber cahaya, meneroka bayang-bayang, mengaplikasi kegunaan cahaya dalam kehidupan seharian. Ini semua ada dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan dalam kita punya standard pembelajaran. Okey, dalam bidang kejuruteraan, mereka bentuk lampu tidur tanpa menggunakan sumber tenaga elektrik. Maknanya kita nak kanak-kanak tu cuba mereka bentuk lampu, nak buat lampu ni. Dan teknologi pula, teknologi maklumat dan komunikasi, okey. Sebelum kita buat, kita boleh tunjuk video dengan kanak-kanak ni, tunjuk video, contoh-contoh ataupun gambar menggunakan ICT, buka internet. So kita dah gunakan teknologi dekat situ. Serta apa alat-alat yang digunakan, peralatan juga adalah teknologi untuk menghasilkan lampu tidur tadi. Dan matematik, ada peran nombor kat sini, ada konsep nombor, ada bentuk, ada ruang. Sebenarnya ada juga ni melibatkan waktu dan masa. Sebab masa bila nak pakai lampu tidur? Mestilah pada waktu malam. Kalau siang ada cahaya. So kat situ ada melibatkan masa dan waktu juga adalah dalam matematik. So objektif kat sini, murid boleh menyatakan pelbagai sumber cahaya. Maknanya selain daripada matahari yang memberi kita sumber cahaya pada waktu siang, ada lagi sumber lain yang boleh kita dapat untuk cahaya. Tidur, apalagi torchlight. Ini semua idea ni kita boleh dapat daripada murid. Dan boleh membuat pemerhatian terhadap bayang-bayang. So kalau ada lampu tidur, gelap kan? Lepas tu cuba tengok. Buat bayang-bayang. So maknanya itu antara objektif dia. Dan impak dia, murid dapat mengetahui sumber cahaya. Dari mana sumber cahaya? Mereka bentuk lampu tidur dan tahu tentang kejadian siang dan malam. So buat yang simple lah. Tak payah yang susah-susah, kos yang tinggi. Kita boleh guna bahan-bahan kita semula. Boleh guna botol kaca. And then kita balut lah dekat keliling dia pakai kertas. And then dalam dia kita masukkan. Kalau cikgu tak nak guna bateri dan sebagainya tu yang ada unsur-unsur mentol, boleh juga guna lilin. Letak lilin dalam tu. So maknanya idea tu sebenarnya sangat mudah. Tapi budak sangat seronok. Ini antara satu aktiviti yang boleh kita laksanakan. Puan Syarin, ada yang cakap, Cikgu Nurlena cakap, bagus kiranya prasekolah ada buku teks dan lembaran kerja yang sama seluruh Malaysia. Apa pandangan Puan Syarin?
Okey, kalau buku teks ni, kalau buku untuk panduan guru, contohnya, contoh apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita laksanakan, saya setujulah. Tapi kalau macam buku teks untuk lembaran kerja ni, kanak-kanak sekarang ni, dia tak suka nak menulis. So dia kata bosan. Nanti kalau pergi sekolah, mak dia tanya, "Seronok hari ni?" Bosan. Sebab tulis je. Lepas tu, dia kadang-kadang kan kalau saya bagi lembaran kerja, "Cikgu, penat." Baru tulis Betul. sikit dah penat. Tahun Budak-budak satu pun sekarang ni macam manja. tu. Kan? Kan? Tapi, betul. Tapi kalau cikgu-cikgu bagi dia aktiviti-aktiviti hands on, aktiviti-aktiviti yang diorang meneroka, menyiasat, memang diorang akan involve 100%. Diorang akan minat. Tapi kalau yang menulis, kalau buku teks tu sebagai panduan untuk kita, maksud saya untuk guru, contoh-contoh aktiviti yang boleh kita laksanakan, ya saya setuju. Cuma kalau dalam Betul. bentuk lembaran kerja, dia agak terhadlah kreativiti guru. Sebab Lebih kepada guru-guru prasekolah modul ni, lah. Kan? ya, kalau modul saya setuju. Tapi kalau Betul. guru-guru prasekolah ni sebenarnya kreatif. Mereka sangat rajin buat Banyak lembaran kerja idea sendiri. ni. Betul. Banyak idea. Okey, itu pandangan saya lah. Terima Okey, kasih. baiklah, Okey, seterusnya. teruskan. Okey. Untuk aktiviti yang kedua yang pernah kami laksanakan di sini adalah menara makanan. Okey. Kalau kita lihat kan tadi saya ada cakap di awal-awal tadi, STEM ni berada di sekeliling kita. Maknanya kadang-kadang orang fikir, STEM ni mesti yang ada engineering, mesti ada melibatkan robotik, mesti ada melibatkan kejuruteraan, yang ada guna electrical dan sebagainya. Tidak. STEM ni di sekeliling kita dan pada makanan pun ada STEM. Jadi dia sangat luas ya. So dalam menara makanan ni cuba kita lihat. Sains, mengumpul objek mengikut ciri yang dikenal pasti, menerangkan pemerhatian melalui hasil kerja ataupun lisan, dan kejuruteraan, murid mereka bentuk 4 aras dalam piramid makanan. Teknologi pula menggunakan aplikasi atau perisian. Mungkin cikgu-cikgu boleh gunakan perisian untuk mereka bentuk 4 aras ni. Mungkin nak buat sedikit inovasi. Kita tak nak bentuk piramid, contohlah kan. Dan juga teknologi maklumat dan komunikasi, kita gunakan internet untuk mencari maklumat berkenaan dengan piramid makanan tadi. Okey, matematik seperti biasa, pranombor, main peranan, nilai wang. Mana kita boleh terapkan nilai wang sebab bahan-bahan tadi tu, bahan-bahan makanan tu semua ada nilai. Kita boleh kenalkan nilai wang, bentuk dan juga ruang. So maknanya kat mana? Dia pada aras berapa ruang tu? Pada aras yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. So objektif dia, murid boleh kenal pasti. Di samping itu, murid boleh kenal pasti makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat dan mengelas makanan mengikut aras dalam piramid makanan. Maksudnya bukan saja integrasi STEM. Kat sini kita boleh sepadukan juga tunjang-tunjang lain yang berkaitan. Contohnya tunjang fizikal dan kesihatan di mana dalam tu ada makanan kan. So kat situ ada menerangkan tentang makanan berkhasiat, makanan tidak berkhasiat. So kita boleh sepadukan bersama dalam aktiviti ini. Dan impaknya, murid dapat mengetahui dan menyatakan contoh-contoh makanan yang terdapat dalam setiap aras dalam piramid makanan serta berapa kuantiti hidangan yang boleh diambil pada satu-satu masa. Itu impak yang akan murid dapat. So, kalau kita lihat aktiviti ini sangat simple. Okey, guna lantai saja Nurul, Cikgu Nurul, saya guna lantai. Lepas tu guna binding tape tu. Binding tape tu yang color-color tu. Okey, so saya tanya murid, kita nak buat bentuk piramid sebab kita sebelum tu kita memang dah bagi tengok dekat dalam internet. Kita buka LCD, kita bagi tengok bentuk piramid. Ataupun kamu nak buat bentuk apa? So dia kata, cikgu kita buat tower. Nak menara. Boleh? Saya kata, boleh. Tapi macam mana nak tunjukkan menara kita tu sebab aras ni dia ada besar saya kata. Dia ada yang paling banyak boleh makan. Dia ada yang sederhana dan dia ada yang paling sikit boleh makan. Jadi macam mana menara kita? So ada satu murid dia tunjuk dengan saya, cikgu kita buat macam kek dia cakap. Nampak tak? Murid boleh bagi kita idea dalam bentuk kebat. Cikgu kita buat macam kek. Kek kan dia ada kecil atas dia yang tingkat-tingkat dia kata. So maknanya mereka mencadangkan supaya menara tu dia buat dalam macam kek. So kami bersama-sama lah buat. And then makanan ini pun saya minta mereka bawa sendiri dari rumah. Kita bagi grup. Okey? Kumpulan kuning kita bawa makanan aras 1.
Kumpulan biru bawa makanan aras 2, kumpulan 3 bawa makanan merah, kumpulan merah bawa aras makanan yang ketiga, dan yang keempat kumpulan hijau bawa aras makanan untuk kumpulan 4. Makanan tu Maknanya mereka orang bawa yang sedia, siapa yang sediakan? apa dia? Yang makanan tu. Siapa yang sediakan? Oh. Mereka sendiri yang sediakan. Saya bagi tahu mereka ada tugasan untuk minggu depan. So bawa semua makanan tu lah macam, tapi saya bagikan kumpulan lah. Macam kat kelas ni kumpulan kuning dia ada 6 orang murid. So bawa makanan aras 1 sebab mereka dah belajar. Kita dah terangkan lah contoh-contoh makanan mengikut aras kan. Mereka dah tengok di YouTube dan sebagainya aras-aras makanan. Dan kita bagi tahu juga dengan ibu bapa dalam WhatsApp bahawa kanak-kanak ada tugasan pada minggu hadapan sekian-sekian. Sebenarnya mereka bawa sendiri. Adakah ini satu inovasi yang cikgu buat lah kan? Dalam prasekolah tu kan? Ya, nanti ada inovasi tu yang kami buat bersama murid berkenaan dengan piramid makanan. Kesinambungan daripada aktiviti. So ada step-step tu lah. Ya, betul. Dan inilah yang seterusnya, aktiviti 3. Saya buat pendekatan berasaskan projek PBL, Project Based Learning, menara makanan in Mighty. Di sinilah lahirnya inovasi. So maknanya kat situ kita nampak tak kesinambungan daripada STEM tu boleh melahirkan murid lebih kreatif dan inovatif. Di mana untuk menara PBL makanan ni, kita dalam sains mengumpul objek mengikut ciri yang dikenal pasti, mengelas makanan mengikut rasa, pengukuran, sukatan, menerangkan pemerhatian dan juga penerokaan. Manakala kejuruteraan, mereka bentuk prototipe artifak in Mighty, membuat pengukuran dan membina menara in Mighty. Okey, cikgu-cikgu, sorry saya lupa terangkan apa maksud in Mighty tu. In Mighty tu adalah in my tummy. Dalam perut. In my tummy. Itulah maksudnya in Mighty. Maksudnya apa yang kita makan tu duduk dalam perut tu. So kita nak ajar mereka sebab kanak-kanak prasekolah ada yang obesity tau. Ada tu yang obesity. Jadi maknanya sekarang ini kan prasekolah kita kena catat BMI mereka. So ada BMI untuk 5 tahun dan murid 5 plus ni. Jadi salah satunya kami bina in Mighty supaya mereka tahu so mana yang kena boleh makan banyak, mana yang tak boleh makan banyak, mana yang makan sederhana, sedikit dan sebagainya. Dan teknologi seperti biasa, teknologi maklumat dan komunikasi, kita menggunakan internet, mencari bahan, kadang-kadang mencari bahan dengan ibu bapa dan sebagainya. Kemudian peralatan, kemudian matematik, konsep nombor, masih lagi nilai wang, masa dan waktu, bentuk dan ruang. Semua ni ada kaitan dalam PBL, menara makanan MIT. Bila kita sebut PBL, dia satu proses yang sangat panjang. Saya ambil masa almost 3 minggu untuk projek ini, di mana murid dapat membuat pengukuran, menghasilkan binaan 4 aras menara makanan, iaitu artifak menara in Mighty, dan impak murid dapat mengetahui dan menyatakan contoh-contoh makanan yang terdapat dalam 4 aras piramid makanan serta kuantiti hidangan yang boleh diambil bagi setiap aras. So kita bermula untuk PBL ada 3 fasa. Fasa 1 permulaan, fasa kedua perkembangan dan fasa ketiga adalah penutup. So kita lihat, ni yang prasekolah ni dia simple-simple ya, jangan yang susah-susah. Nanti cikgu stres, murid apatah lagi. Kita buat aktiviti yang seronok, murid pun seronok, yang simple, yang mudah. Okey. Fasa permulaan, kita murid akan mendapatkan maklumat di internet dengan bimbingan ibu bapa. Yang ini ada tugasan lah, saya akan beritahu dengan ibu bapa. Apa yang kena buat, kena tengok apa piramid makanan, kita bagi dia link, kita bagi video. So mereka tengok dulu dengan parents di rumah. Kemudian ke sekolah pada minggu hadapannya. So mereka akan cerita dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Macam flip classroom juga sikit-sikit lah. Angka pertama ni. Okey, kemudian angka kedua tadi, dalam masa yang buat piramid ni. Okey. Ini yang tadi tu kan, cikgu Nur perasan kan. So kita main dulu. Kita main permainan menara makanan. Nak bagi mereka syok dulu. Main dulu. Mengelas makanan ikut aras. Mula-mula ada juga yang salah. Tak apa. Sebab mereka belajar. So kawan-kawan ni sendirilah yang akan bantu. Salah tu tak betul. Nombor 3, nombor 4 orang yang bagi tahu dan sebagainya. Dan kalau cikgu-cikgu semua perasan dalam piramid makanan ada perubahan ya. Piramid makanan 2020. Di mana paling bawah sekali, paling banyak yang boleh dimakan. Apa dia? Cikgu-cikgu ingat tak perubahan ni? Jadi kita kena alert dengan perubahan ni. Kalau dulu
karbohidrat yang paling bawah, Cikgu Nurul. Kalau dulu. Tapi Nasi, sekarang mie semua tu. sekarang ni sayur-sayuran dan buah-buahan itulah yang aras paling bawah. Yang paling banyak boleh dimakan. So ada perubahan. Jadi nanti jangan silap lah kalau So kita carbohydrate tu dah naik bimbing atas lah kan? So aras yang kedua dia barulah karbohidrat. Macam karbohidrat kan nasi, roti. So dia ada sukatan dia, tak boleh makan banyak. Kalau dulu itulah yang di bawah. Bagi tenaga kan. Sekarang tak boleh. Sebab banyak dah. Rakyat Malaysia ni nombor satu dah obesity. Jadi kita tak nak tengok kanak-kanak saya pun, kita tak nak, saya nak bimbing anak-anak ni supaya jangan obesity insyaAllah. Dengan wujudnya In My Tea ni. Okey, kemudian dalam fasa 2 perkembangan, membina projek menara makanan In My Tea. Okey, kalau cikgu nampak kat sini ada, kita dah mula guna teknologi dan juga kejuruteraan di mana mereka membuat lakaran prototype. Macam mana mereka nak menara makanan In My Tea mereka tu. So mereka lukis, ada nak bentuk piramid, ada nak bentuk macam-macam lah. Ada bentuk kek, ada bentuk ini yang saya kata tadi. Lepas tu dengan bimbingan buat pengukuran. Okey, lepas tu pilih. So pilih majoriti nak yang mana? So majoriti pilih yang bentuk piramid makanan yang ada bergantung tu. So dia pilih yang macam tu. So apa lagi peralatan yang kita kena sediakan? Contoh saya rasa saya berbincang dengan murid-murid, saya nampak yang paling mudah kita guna batang pipe. Sebab batang pipe senang, mereka boleh cabut, pasang. Expert dia orang ni. Sekali je saya tunjuk. Okey, kita nak buat dia boleh naik bertingkat. So macam mana nak buat? So diorang boleh fikir macam mana nak guna apa tu? Elbow. Macam mana nak guna T. Semua diorang pandai. Semua diorang boleh buat. Kita tunjuk sekali je. Lepas tu mulalah proses pembinaan menara makanan In My Tea. Maksudnya setiap kumpulan tu dia guna satu type of pyramid lah kan? Yes. Betul. Sebenarnya ada 4 ni, ada 4 group. Dia ada 4 piramid tu, ada 4 apa tadi tu? Menara In My Tea tu. Mereka masing-masing. So yang ini membina projek menara makanan In My Tea. Okey, lepas tu kita guna Velcro. Lepas tu macam mana nak buat? Mereka melukis gambar makanan-makanan mengikut aras, kemudian mewarna gambar. Ada yang mereka lukis dan ada yang gambar saya sediakan dengan mereka warna. Lepas tu saya akan laminate, kemudian mereka gunting. So bekerjasama lah. Setiap kumpulan bekerjasama buat. Okey, dan last sekali, maka mereka mula meletakkan gambar-gambar makanan tadi pada In My Tea ini, aras. 4 aras tadi. Okey. Bawah tadi buah-buahan dan sayuran, kemudian karbohidrat, kemudian protein dan atas sekali garam, gula yang kita perlu makan sedikit. Okey, so ini adalah projek menara makanan In My Tea yang ni. Dan air, nampak tak ada gambar air kat situ. Air kosong yang mesti diminum. Berapa gelas satu hari? Tahu tak? Cikgu tahu tak? Berapa gelas satu hari nak kena minum? 8 gelas kot. 8 gelas kot. Lebih-lebih nanti jadi ikan pula kita. 3 liter kata diorang. 8 gelas. Betul lah. Ikut jawapan saya lah tu. Betul. Betul, 8 gelas satu hari. Ini sebenarnya projek ni kan, dia berkesinambungan dengan pendidikan kesihatan di tahun 1. Saya ajar tahun 1 jadi saya tahulah. Tahun 1, tahun 2. Kalau kanak-kanak ni di peringkat prasekolah dah ada pengetahuan yang luas tentang ini. So bila dia tahun 1 sangat senang kan Cikgu Nurul? Dia follow up je lagi balik. Ilmu tu dah ada. Mereka dah ada pengetahuan sedia ada yang sangat meluas tentang sebab piramid tu prasekolah ni lebih baik sebenarnya berbanding dengan itulah. Bukan nak merendahkan tadika swasta sebab prasekolah dah ikut silibus Kementerian Pendidikan sebenarnya. Itu yang bagus dia. Okey. Sebenarnya swasta pun diikut juga tu KSPK kita sama juga tu. Sebab saya selalu juga bantu berikan swasta kan untuk bagi talk dan sebagainya, bersharing. So mereka pun menggunakan kurikulum yang sama. Belajar dari KPM. Alright. Nice. Okey, seterusnya. Masih lagi perkembangan. Jangan berhenti dekat situ sebab dia projek. Kita nak mereka lebih
mendalam, lebih tahu. Bila dah tahu pasal piramid makanan tadi, aras-aras dalam piramid makanan, so sekarang kita nak mereka faham tentang pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh. Tapi saya tukar kepada pinggan sihat saya suku-suku separuh. Supaya kanak-kanak ni faham dalam pinggan sihat dia tu macam mana? Suku-suku separuh. Apa yang suku? Kawan-kawan tahu tak apa yang suku? Apa yang suku? Ada dua suku. Apa yang separuh? Protein. Apa yang suku? Suku. Protein. Protein. Lagi? Yang tahu suku satu lagi? Karbohidrat. Karbo. Betul. Yang Ramai yang tu jawab nasi, karbohidrat, protein, karbo. Yang separuh tu mestilah sayur-sayuran dan buah-buahan. pandai. Yang separuh lagi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. So, itu juga kita Ramai juga yang jawab tu. Baik, Ah. cikgu ni. Yes, so, itu yang kita kena perkenalkan dengan mereka. Mereka dah faham menara makanan, piramid makanan, kena faham lagi pinggan sihat saya suku-suku separuh. So kita buatlah model pinggan sihat saya. Mula saya bagi lembaran kerja, saya nak mereka lukis sendiri. Apa yang mereka suka makan, ikut suku-suku separuh. Lepas tu kita buat model. Kita gunakan eclair. Eclair ni sekarang famous sangat senang. So budak-budak suka. Best, Mat. Pegang pun tak melekit-lekit kan. Betul, tak melekit. Lepas tu senang. Kalau yang kecil-kecil tu pun nak buat senang. Lepas tu dia ringan. Cuma kalau dah lama-lama pandai terbang. Sebab dia ringan. Air kan? Dia air. Udara. So sangat ringan. So mereka pun buat model pinggan sihat saya. Okay. Senambungan Selepas lah. itu. Okay. Dalam langkah keempat. Masih lagi perkembangan. Kita nak selitkan apa? Macam bila kita sebut project based learning, so dia banyak mengintegrasikan. Selain daripada STEM adalah tunjang-tunjang lain. So kat sini kalau kita lihat, kita nak bina buku resepi. Yang ini saya ada yang kita buat di kelas dan ada yang kita buat dengan ibu bapa di rumah. Dan kat sini melibatkan kos. So kos ni adalah matematik. Betul tak? Betul. Berapa kos yang mereka akan buat. Sebab lepas ni mereka nak kena buat sendiri menu sihat. Menu sihat yang buat sandwich ni pun mereka yang cadangkan. Cikgu, kita buat sandwich. Kita nak idea tu daripada kanak-kanak. Kita rangsang je. Kamu nak buat apa? Kamu nak mula macam-macam ada jawapan. Cikgu, kita buat mi goreng. Kita buat nasi lemak. Macam-macam lah saya kata. Kata makanan sihat. Mana boleh benda-benda yang kurang sihat. Lepas tu, cikgu kita buat sandwich lah. Dia kata. So sandwich, bila saya fikir-fikir, kalau sandwich ni kadang-kadang budak ni tak suka. Jadi kita nak buat dia dalam bentuk yang menarik. So macam bento. Bento tahu kan kawan-kawan? Yang ada apa tu? Bentuk-bentuk tu. Secara cantik tu kan. Mereka berminat untuk makan. Jadi mereka berbincang dengan mak dia orang ni. Apa antara bahan-bahan dia nak buat buku resepi ni? Bahan dia roti, tomato, mayonis. Berapa kuantiti yang diperlukan? Satu biji. Berapa harga dia dekat pasaran sekarang? So mereka buat buku resepi. Ada harga di situ. Dekat situ dia akan menjumlah berapa kos dia. RM1 tambah RM1 tambah RM1. Dia pandai, dia pilih RM1 je supaya senang dia tambah. So jumlah semua adalah RM8 untuk dia hasilkan sandwich bento dia. Ini contohlah Kemudian dalam langkah kelima, dia buat di rumah menu makanan seimbang sandwich bento bersama dengan ibu bapa dia di rumah. So dia buat dulu kat rumah. Dan kemudian kat sini yang ini sebenarnya QR code ni dia punya apa video video untuk kita tengok aktiviti yang murid buat yang ini menu makanan seimbang sandwich bento sekolah bersama guru dengan rakan. Dah buat kat rumah. Sedapnya. Sedap kan? Tengok pun cantik kan? Orang ni. Rasa nak minum petang hari ni. Seorang buat kucing. Cikgu siapa nak buat kucing? Semula buat kucing. Sebenarnya ada pertandingan juga kan? Sekolah ada pertandingan. Betul. Ni kumpulan by kumpulan. So mereka akan buat kat daripada rumah tadi, bawa ilmu yang mereka belajar dari rumah, bawa ke sekolah. So menghasilkan bento, sandwich bento sendiri. PBL ni best. I like it. Di sekolah. Kan simple kan aktiviti dia? Betul.
sangat menarik. So roti tu pun kanak-kanak boleh, dia ada kejuruteraan juga kat situ, ada teknologi, dia boleh cetak. Roti tu nampak tak dia cetak. Ada telur tu pun kita bantu. Yang mana gunakan pisau saya akan bantulah sebab berbahaya. So sangat seronok. Aktiviti yang sangat simple. Kemudian mengelas makanan mengikut rasa. Okey, tadi tu kita bagi dia rasa lah. Tadi ada apple. Apa rasa apple? So dia mengelas makanan lah menggunakan peta eating. Apa yang manis, apa yang masam, apa yang masin. So yang ini mereka mengelas makanan. Okey, dan seterusnya aktiviti pengukuhan. Do you like apa? Game. So kat situ ada yes I do, no I don't. Kalau dia anukan, so yang ini dia buat. Kanak-kanak buat lah dengan kami bersama-sama buat. You like apple. So dia Macam main. tu kan. Dia letak apple, lepas tu kalau dia suka dia cakap lah yes I do. Kalau tak suka dia selak lah, dia selak. Dia dah Sebab no gabung I don't. jalan dengan bahasa Inggeris kan. Mantap. Yes, betul. Sebab kita kan mesti kesepaduan. So dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Melayu, dia ada fizikal dan kesihatan. So banyak sangat dia kesepaduan ini dia mengintegrasikan. Dan juga this one is game juga. In My Tummy game. Okay. Macam mana nak buat game ni kan best tau. Dia masukkan dekat mulut budak tu, dekat mulut kartun tu. So dia akan keluar dekat perut dia. Dia akan keluar. So memang seronok game ni. So kami buat sama-sama lah. Dan yang sini menggunakan inovasi BRIM. Inovasi BRIM adalah inovasi saya di mana dia membantu murid macam mana untuk mengira wang. So dengan mudah mereka dapat mengira kos. Sebab dekat ni semua ada duit. Ada harga dia. Contoh gambar apple RM RM3 sebiji. Lepas tu apa lagi yang dia makan? Nasi RM2 satu pinggan. So maknanya 3 campur 2. So mereka akan menggunakan inovasi BRIM untuk mengira kos yang dia makan. Okey. Yang ini adalah fasa penutup. Di mana fasa penutup ni mereka membuat rakaman pembentangan untuk menu sihat. Yang ini ni rakaman dia di rumah dan yang ini adalah dia membentang di sekolah. Okey. Okey. Saya rasa masa pun dah saya tak tunjukkan dulu video tu sebab banyak lagi slide saya ni. Okey. Sebenarnya PBM pinggan sihat saya ni kan, dia adalah kesinambungan daripada akhir tahun 2023 punya PBL yang saya buat. PBL masa ni kami ikut bertanding peringkat negeri Sabah dan kita dapat anugerah platinum bagi kategori prasekolah dan masa ni tajuk kami pinggan sihat saya. Kemudian saya telah dinasihatkan oleh juri pada masa tersebut. So cikgu dia kata next year saya nak cikgu masuk bertanding lagi untuk PBL STEM tapi buat kesinambungan. So yang masa ini semua orang tak sangka yang STEM boleh ada pada makanan. Tengok murid saya dia buat robot. Kat situ ada kejuruteraan dia buat robot dia cantumkan tomato, limau semua buat robot kat situ. Lepas robot tu makanan. Yes, robot makanan. Lepas tu barulah pada tahun 2024 kami buat In My Tea tadi tu. Dia adalah kesinambungan sebenarnya daripada ini. Dan ini sebenarnya ada kita siap masuk dalam berita di Temporama lah. Dengar suara kan? Dengar. Dengar Dengar. So dia belajar tentang pemakanan seimbang. So dia kena temu ramah dengan okay. Untung nak interview. Budak-budak ni kena interview. Terbaik. Okay. Okay, dah habis. So ini kita dapat platinum lah. Ini adalah kesinambungan. Okay, seterusnya. Aktiviti lain lagi. Saya kena laju sikit ni Wani. Sorry, kena laju sikit ni Nurul. Sebab Tak apa. banyak lagi ni sebenarnya. Okay, ni untuk nasi lemak. Nasi lemak RM2. So apa pengintegrasian STEM ni? Rakan-rakan boleh nampak, boleh rujuk kat situ. Sains banyak kita boleh guna deria, pengukuran, sukatan, pemerhatian, buat ramalan, penerokaan tumbuhan, penyiasat alam bahan. Kemudian kejuruteraan mengukur, dekorasi daun pisang. Kemudian pengendalian proses memasak, teknologi, penggunaan peralatan dapur. Saya ada soalan. Setiap dalam seminggu tu, ni soalan dari saya. Dalam sebulan tu kan tempoh tu 3 minggu kan. So maknanya satu minggu yang pertama tu dia fokus satu je. Contoh sains je. Lepas tu minggu kedua dia fokus engineering je. Gitu ke cikgu buat?
Tidak juga. Sebab dia adalah Oh. integrasi. So dalam dia proses pelaksanaan itu bergantung apa step selepas ni apa. So kita dah rancang step tu awal. So kalau step yang kedua tu memerlukan engineering dan juga sains, so dia akan integrasi lah. Dan biasanya Mesti dua step-step lah tu memang integrasi. normally dia menggabungkan juga keempat-empat itu tanpa kita sedari. Okay. Dia masih lagi mengintegrasikan keempat-empat tu sebenarnya. Okay, so seterusnya Faham. kita lihat. Kita bagi tugasan dulu kepada parents. Apa yang perlu dia buat? Masak nasi dulu dekat rumah. Ni contoh dia masak Belajar nasi. masak nasi. Mantap. Ya, belajar masak nasi. Tahu anak dara sekarang ni, kadang nasi tak pandai anak saya. Terkeras sendiri lah. Ni pula lagi mak dah ajar. Macam mana nak masak nasi. So apa yang perlu dibuat. Kemudian cara nak rebus telur. Sebab kita buat nasi lemak. So dia belajar cara rebus telur dengan mak ayahnya. Kemudian menghidang makanan, membersihkan meja. So kita Konsep yang simple-simple tapi sebenarnya sangat bermanfaat untuk anak-anak. betul. Sebab semua tu adalah proses of learning. Semua tu kita belajar. Dan juga, yang ini contoh macam nak cuci piring. Sampai cuci piring pun tunjuk macam mana. Sebab anak-anak sekarang ni kadang letak je pinggan atas meja. Nak pinggan pergi ke sinki pun susah. Kemudian, daripada rumah tadi, maka kita akan share segala ilmu, pengetahuan yang ada tu buat di sekolah. Kita sediakan beras, berapa sukatan. Nampak tak kat sini? Proses sains berlaku. Proses matematik berlaku. Tengok dia menggunakan sukatan, unit bukan piawai. Berapa cawan beras nak masak nasi lemak. Berapa sudu garam nak masukkan. So, apa jadi? Apa yang kita nak buat kalau kita nak nasi lemak kita cantik, ada warna. Apa pewarna yang boleh kita gunakan? Saya cakap mereka, kita gunakan pewarna semula jadi. Apa yang mak selalu gunakan? Diorang kata, cikgu, pandan warna hijau. Tengok, diorang ada sebab diorang buat pengetahuan sedia ada tu dari rumah. So, betul. Jadi bila kita campur warna hijau tu kat dalam santan, apa jadi? Dia bertukar warna. So, banyak proses STEM tu berlaku dekat sini. Cikgu. Kemudian nak rebus telur. Macam mana? Kat sini kena bersihkan telur. Kemudian macam mana nak tahu telur tu dah masak? Macam mana nak tahu air dah mendidih? Apa yang berlaku? Ada bubble dia kata. Dia sebut buih tu kan dia kata ada bubble. Macam mana nak tahu air tu dah masak? Saya tanya. Macam mana nak tahu air tu dah mendidih? Ada bubble cikgu. Ada yang jawab. Cikgu ada asap. Itu wap air tu. Dia kata asap. So kat situ lah peranan kita. Betulkan mereka menggunakan term sains yang betul lah, sikit-sikit janganlah yang susah-susah sangat. Kita bagi tahu itu uap air, kita panggil dan sebagainya. So nampak tak? Proses perubahan daripada air bertukar menjadi uap air. So mereka akan nampak semua tu. Semua tu ada dalam STEM. Nampak tak? Kita integrasikan sangat simple. Merebus telur, buat nasi lemak. Dan kat sini nampak sangat tak? menarik. Betul. Kat sini nampak tak? Dia buat apa? Kan nampak tak ada kejutaan kat sini? Dia punya pinggan dia kan? Macam alas tapau tu. So kita pakai daun pisang. Jadi kita bagikan kumpulan. Kumpulan ni di dapur memasak. Yang kumpulan ni merebus telur. Ini masak nasi. Yang ini buat ni decorate menggunakan bentuk 2 dimensi. So ada belajar bentuk kat sini kan. So mereka pilih sendiri. Kamu nak bentuk apa? Mereka pilih lah. Cikgu nak bentuk bulat. Pergi cari apa yang boleh guna untuk bulat. Mereka pergi cari mangkuk. Cikgu nak segi 4 dan sebagainya. So terpulang kepada kanak-kanak tadi. Okey, dan last sekali BSTEM, business. Gila dah buat nasi lemak. dekat guru-guru hebat. Jual. Jual. Bila jual dapat Duit. Budak kita sekolah jual dapat duit. murah je nasi lemak RM2. Sebab mereka masih kanak-kanak kan. So kita belajar wang juga, nilai wang. So saya bagi yang harga rendah adalah RM2. Nanti diorang ni selalu kena uji tau. Nanti jual dengan guru besar ke dengan siapa ke nanti kena uji tu. Cikgu beli 2, satu RM2. Kalau cikgu beli 2 berapa ringgit? Kat situ lah. Nampak tak kat situ pun adalah proses pembelajaran. Okey. Itu tadi nasi lemak. Tutup cerita nasi lemak. Sekarang cerita PBL kereta impian saya. Ni saya kasih laju sikit. Macam tak puas pula dengar. Sorry. Rupanya aku 4 lebih dah. Kita kasih laju sikit. Untuk kereta ni, seperti biasa, kereta memang jelas kita nampak lah STEM kan. So kita buat PBL. Bila PBL, yang ini saya buat projek ni untuk kanak-kanak di rumah dengan parents dia.
So kita ada buat sedikit panduan parents pasal ni apa dia kena buat, pasal ni dia kena buat apa. Dan kita kita mengintegrasikan juga PKJR, berikan keselamatan jalan raya. Pasal kereta, dia mesti ada adab sebelum naik kenderaan, adab sebelum kenderaan bergerak, adab semasa kenderaan bergerak, kan, adab semasa turun dari kenderaan. So kita boleh integrasikan juga dengan PKJR. So kat sini kita bagi panduan lah kepada ibu bapa, dan sebenarnya kita ada juga penyampaian anugerah lah pada yang menang, kanak-kanak yang menang. So mereka proses penggunaan, cari maklumat tentang kereta impian dia, dia suka Isuzu D-Max. Kemudian belajar tentang bahagian dalam kereta ni PKJR. Kita sebutkan PKJR. Bahagian luar kereta. Kemudian adab. Ada Islamic Adab. lagi. Ya, adab sebelum naik kenderaan. Baca doa dulu sebelum jalan. Adab naik kenderaan. Nampak tak? Kita mengintegrasikan bukan saja STEM, tetapi banyak lagi tunjang-tunjang lain yang boleh kita sepadukan. Kemudian kat sini engineering, pasang lampu kenderaan menggunakan bateri dan mentol, buat prototype, buat ujian. Berjaya ke tidak? Mula tak berjaya. Sekali rupanya pasang bateri terbalik. Sekali lepas dah betulkan baru menyala mentol tu. Okay. So dan ini showcase. Cikgu pun kena pakar ni jadi engineer. Betul. Buat showcase, ada pameran, ada pembentangan, kemudian ada pengiktirafan. So nampak tak semua tu kan? Ni antaranya lah. Banyak lagi gambar tapi tak dapat nak masukkan. So ini yang dia membentang, kita ada masukkan dalam YouTube lah. Macam mana cara dia membentang hasil PBL mereka. Okay. Baru aktiviti 7 ni. Ada pelas-pelas aktiviti saya ni, Cikgu Nurul. Kena sambung Kawan-kawan ni siri seterusnya. Kawan-kawan yang lain okey? Mesti semua berminat nak tengok. Masih bersama dengan saya kan? Okey, Yes. aktiviti yang ke-7. Buat donat. Buat donat pun STEM ke Cikgu Syarin? Iya, buat donat pun ada STEM. Ada sains, guna diria, guna pengukuran, sukatan, pemerhatian, buat ramalan. Banyak boleh buat. Dan kejuruteraan buat reka bentuk donat tu. Nak macam mana nak donat ni? Mesti ke bulat. Sebab masa ni kan, tema saya adalah kenderaan. Jadi saya nak mereka buat roda. Lepas tu kan, mereka buat roda, diorang guna, ada banyak cetakan bang. Tapi diorang pilih bulat. Saya tanya lah, kenapa roda ni mesti bulat? Ya, cikgu memanglah bulat. Kenapa dia bulat? Saya tanya. Ada seorang budak jawab, sebab bila bulat dia senang pusing, dia kata. Jadi kereta tu laju. Lepas tu saya bilang, tapi kalau cikgu nak, cikgu punya roda segi 3 boleh tak? Segi 4 boleh tak? Diorang diam. Tapi budak yang tadi suruh bulat tu dia jawab balik, tak boleh sebab ada tajam-tajam. Lucu. Dia kata tajam. Dia kata ada tajam-tajam, susah nak jalan. Dia cakap macam tu, ada tajam-tajam. So nampak tak? Itu semua ada antara soalan-soalan yang boleh merangsang mereka untuk berfikir pada aras yang tinggi. Okey. Kemudian teknologi, saya banyak guna YouTube, saya banyak guna internet untuk tunjuk mereka, dan juga Paklatan, dan juga matematik masih lagi mengecam bentuk, nilai wang juga. Sebab kita ada B-STEM juga. Lepas buat donat, jual lah. Suka betul jual. Lepas tu mereka masuk tabung. Sebab mereka ada tabung kat dalam kelas, dan saya tak nak tabung tu, duit tu mereka bawa dari rumah. Saya nak mereka menghasilkan sendiri. Supaya mereka faham susahnya cari duit. Dan ada elemen merentas kurikulum kita terapkan di prasekolah, iaitu keusahawanan. Itu yang kita latih mereka. Okey, so buatlah donat. Lepas tu nampak tak? Ada proses sains lagi kat situ. Selain daripada bentuk dan sebagainya, iaitu proses mencairkan coklat tadi. Daripada pepejal kepada cair. Macam mana nak cairkan coklat ni dengan mereka? So kita kena guna panas kan, kena guna api. So maknanya, banyaklah yang mereka belajar dekat sini. Okey? Seterusnya aktiviti 8. Laju keretaku laju. Tadi dah buat kereta tak boleh bergerak. Lepas tu sekarang kita tambah lagi unsur STEM lagi kat sini. Kita nak macam mana kereta tu boleh bergerak. So kat sini mereka memilih kereta-kereta yang menggunakan belon kan. Belon untuk menggerakkan kenderaan tersebut. Di mana kat sini ada satu pengetahuan baru untuk mereka. Kita menggunakan konsep tekanan udara dan daya gerakan. Di mana
udara pada belon tu boleh mendorong kepada kereta tu untuk bergerak, dan belon tu sebenarnya sebagai enjin lah untuk menggerakkan kenderaan. So kat sini dah nampak lah unsur-unsur kejuruteraan tu makin jelas. So dan mereka pun sangat seronok. So mereka tiup-tiup belon tu, so kereta boleh berjalan. So mereka sangat seronok lah untuk aktiviti yang ini. Dan ini maksudnya adalah carnival stamp di sekolah. So mereka membentang, ini guru besar lah. Guru besar dengan YDP kami menguji prototipe anak-anak ni. Berjaya ke kereta tu bergerak. Okay. Aktiviti yang ke-9, pelangi. Okay. Yang ini sangat simple. Kalau cikgu tengok, kita guna apa? Gula-gula. Nampak tak? Cikgu Nurul. Gula-gula ni. Nampak. Sebelum ni kan, percubaan pertama saya gagal tau. Saya cakap dengan kanak-kanak ni. Bila kita buat eksperimen, kadang-kadang eksperimen kita berjaya tau. Kadang-kadang eksperimen kita tidak berjaya. Tahu tak kenapa dia gagal, Cikgu Nurul? Tak tahu pula. Warna tu tak keluar. Warna pelangi tu tak keluar. Sebab saya menggunakan gula-gula murah tau. Saya guna gula-gula yang dekat kedai Nensu tu yang banyak tu. Lepas tu saya guna air biasa. So dia tak nak keluar tau. Apa tu pun tak nak keluar. Lepas tu saya tukar, saya pakai air suam. So dengan kami guna air suam. So lepas tu barulah dan gula-gula tu saya ambil nips. Yang mahal sikit. Macam ada Dia nak premium. jadi terus bahan kimia, warna-warna yang ada pada gula-gula tu terus keluar dengan cepat untuk menghasilkan pelangi. So banyak boleh guna kat sini. Boleh matematik kita boleh guna pola, sebab bila kanak-kanak buat sendiri kan, ini yang kami buat, saya tunjuk, bila mereka buat sendiri mereka menggunakan pola. So mereka gunalah kuning, merah, biru begitu ke, atau Lepas tu kita ulang bagi balik. diorang jadi dia akan berpusing pola tu. Yang ini yang saya buat percubaan yang saya tunjuk mereka, saya tak guna pola lah. Lepas tu saya bagi tahu mereka boleh guna mensusun gula nips tu ikut pola. Kemudian boleh juga mengikut warna-warna pelangi supaya nanti bila dia keluar, dia akan ikut susunan warna pelangi. So seronok kan? Sangat simple, sangat mudah. Tapi seronok. Itu video lah, sedikit video. Tak boleh tunjuk banyak-banyak ni video. Terus lagi ya. Okay. Ini request ni. Kena ada second tu lagi. Second hands on. Ya, insyaAllah. Dan ini saya rasa guru-guru prasekolah biasa buat walking water ni kan. Air boleh berjalan. Saya cakap dengan mereka, kamu tahu ke air tu sebenarnya dia boleh berjalan? Ya cikgu orang bilang, ya boleh. Nanti kita buat besok. Kita buat macam mana air tu boleh berjalan. So mereka sangat seronok. Kita letak warna, gunakan 7 gelas. Kan macam mana kita susun. Dan apa medium. Kat situ adalah ada yang teknologi. tanya tu. Macam mana air tu boleh berjalan? Cikgu pun tanya. Itu macam mana air tu boleh berjalan. So kita menggunakan medium yang boleh menggerakkan air daripada satu cawan ke satu bekas yang lain. So kita menggunakan proses penyerapan kan. Kat situ ada penyerapan. Maknanya kita kena menggunakan medium yang boleh menyerap air. So maknanya kat situ pun ada juga sains dekat untuk prasekolah. Dia itu menyiasat alam bahan, iaitu apakah bahan-bahan yang boleh serap air dan tidak yang tak boleh serap air kan. So maknanya kita nak mereka belajar benda-benda macam ni. So mereka sangat seronok. So kita menggunakan tisu paling mudah untuk dia menggerakkan air itu daripada satu cawan ke satu cawan. Dan inilah hasilnya. So ini pun jelaslah untuk aktiviti STEM. Sangat jelas. Semua keliling kita adalah STEM kawan-kawan. Betul. So dan mereka, kat sini saya buat 2 aktiviti terus serentak. Ada juga yang mereka buat sendiri, digabungkan warna dengan warna. Menghasilkan apa? 2 color menghasilkan apa? So mereka ada buat 2 aktiviti dalam 2 stesen. 2 stesen yang berbeza. Warna premium. Okay. This one. This one. Jom bina menara. Okay. Kat sini, saya bagi mereka cawan. Okay. Cuba fikirkan cikgu nak kamu buat satu menara yang sangat tinggi. Setinggi mana kamu boleh buat sebelum dia jatuh. Tengok tu, murid tu sampai pakai kerusi cikgu sebab nak taruh paling atas. Selepas dia letak yang warna biru tu, tahu what happen? Dia mula bergoyang-goyang-goyang. Jatuh. Tapi itu dah tinggi lah, dah tinggi. Di mana mereka menggunakan
tapak ni tu sama ada kita boleh gunakan kertas yang keras sedikit ataupun yang ini saya gunakan binding cover. So mereka letak itulah untuk tapak, untuk dia susun cawan tu. So kat sini mereka kena faham lah macam mana cara nak letak cawan tu, nak supaya menara tu stabil. Actually 4 kali percubaan kanak-kanak ni buat. Percubaan pertama baru sikit dah jatuh, percubaan kedua pun jatuh. Sebab cara mereka letak cawan itu tidak tegak. Main dia main letak je. So tak stabil lah. So saya kata apa masalah dia? Kenapa dia jatuh? So kita kena tunjukkan dengan mereka. Sebab kamu letak dia tidak rata. Dia tidak stabil. Tidak sama tinggi dia tu. Tidak. So selepas tu barulah dikukur dan stabil sampailah tinggi dia buat. Okay. Kemudian, alamak, sorry, salah tajuk ni. Tajuk dia sebenarnya bukan menara tapi isi dia betul. Di mana kita buat yang ini proses sains STEM juga. Yang ini pun sangat mudah. Budak membezakan saiz daun daripada kecil ke besar, besar ke kecil. And then dia buat seriasi, tulis numbers 1, 2, 3, urutan saiz daun. So reka bentuk sistem, macam mana nak susun daun mengikut saiz, gunakan alat apa, macam mana nak bandingkan. Macam mana you tahu ini adalah daun paling besar? Macam mana you tahu ini adalah daun yang paling ini? Itu semua mereka akan belajar lah semasa kita buat ni. Okay. Aktiviti yang seterusnya yang ke-13. Manisnya dadih saya. Tahu tak dadih ni apa? Dadih Puding, macam puding. Ya, dia sangat sedap, sangat manis. So dalam membuat dadih ini sangat banyak aktiviti STEM yang boleh kita perkenalkan dengan kanak-kanak prasekolah ni. Kita boleh menyiasat alam bahan larut tak larut, air mendidih, kemudian perubahan warna, kemudian deria, apa rasa dadih tu, mula rasa tak tawar. So kalau dia tak ada rasa apa, macam nak jadikan dia sedap, dia manis. So apa yang perlu digunakan, sukatan, berapa cawan air, berapa sudu gula. So kita menggunakan unit yang bukan piawai yang kanak-kanak prasekolah. So banyak sangat proses. Kemudian konsep ketekalan boleh juga kita perkenalkan daripada jug. Air dalam jug tu kita tuang ke cawan-cawan tu. Ketekalan bisi padu. So adakah dia tekal ataupun sebaliknya. Kemudian bilangan dadih, tempoh masa air mendidih tu berapa lama, macam nak tahu air mendidih, bentuk dan ruang. So dan ini kita menggunakan langkah lah kat sini video and then buat dadih dengan ibu bapa. Saya lebih suka macam tu. Saya banyak menggunakan flip classroom sedikit untuk aktiviti-aktiviti di kelas. Kemudian buat praktikal, kemudian buat pembentangan and then kemudian kita buat aktiviti pengukuhan dan pengayaan lah. So ini adalah arahan kepada ibu bapa seperti biasa. Kemudian kalau kita lihat kesepaduan antara tunjang-tunjang yang boleh disepadukan selain daripada STEM tadi. So kita boleh ada bahasa Melayu, ada fizikal. So ini antara, nampak tak banyaknya pembelajaran yang mereka dapat hanya dengan satu aktiviti yang sangat mudah, iaitu buat dadih. Ada yang minta ni, cakap untuk pendidikan Islam boleh share tak Puan? Ada tak? Boleh. Inovasi. Masuk ke apa-apalah yang macam ni juga aktiviti prasekolah ni. Aktiviti hands-on untuk prasekolah. Saya ada ustazah tau kalau untuk pendidikan Islam. Nanti kita boleh bincang dengan ustazah kami. Yang mungkin dia boleh share. Macam ini kan video. Okay. So dia akan ceritakan 3000 ml. Okey, saya tak tunjuk semua lah ya. So yang inilah, yang tadi tu dia masukkan air, yang ini semua ada sukatan dia lah. Kemudian ni macam ni kita boleh guna konsep ketekalan kat sini. Kemudian bila dah siap dadih, apa lagi? Jual lah. Bila dah jual dapat duit, masuk dalam tab. Jual dengan apa. Tengoklah mata duitan ni Cikgu Syahrin ni, semua disuruh jual. Itu keusahawanan. Keusahawanan, ajar anak-anak keusahawanan kan. Betul tu Cikgu Nurul. Okey, aktiviti yang ke-14 kitaran hidup rama-rama. Mau habis sudah ya rakan-rakan? Sikit lagi. Okey, kitaran hidup rama-rama ni kita menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry. Kita menyiasat alam bahan, benda hidup bukan hidup, macam mana kitaran hidup
serangga tadi, proses metamorfosis yang berlaku dan juga perubahan fisiologi kepada rama-rama tadi, tempat tinggal, kemudian mereka bentuk sistem pemeliharaan, dia membina habitat mini untuk besarkan rama-rama, kita guna akuarium kecil dan juga menggunakan peralatan untuk pemerhatian, kemudian buat teknologi, kita bagi tengok video lah macam mana proses kitaran hidup rama-rama yang 4 peringkat tadi berlaku. Okey, dari segi matematik, bilangan ulat. Dari ulat tadi tu berapa ekor ulat, berapa rama-rama yang jadi. So kita boleh masukkan konsep number kat situ. Mengukur tempoh masa rama-rama tu berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dalam setiap fasa. So ini antara langkah-langkah yang kita buatlah untuk kitaran hidup rama-rama ni. Okey, seperti biasa bagi maklumat kepada ibu bapa. Okey, kemudian ini adalah ulat. Ulat ni ulat beluncas saya panggil. Kita ambil dekat pokok-pokok, kemudian masukkan dalam akuarium kecil, letak daun pokok ni. Letak daun pokok yang dia makan tu. Okey, dan kemudian dia bertukar jadi kepompong. Ini kepompong dia ni. Kepompong ulat tadi. Kemudian bila masa dia bertukar jadi rama-rama ni kita tak nampak sebab dia malam masa tu. Dia bertukar malam. Bila pagi-pagi murid-murid nampak dia dah jadi rama-rama. So rama-rama tu warna dia pun warna macam ni. Tengok kupu-kupu. Bukan rama-rama kan ni? Kupu-kupu. Dia jadi kupu-kupu. Lepas tu hasil daripada sini mereka buat craft lah. Kita buat craft kitaran hidup rama-rama. So sangat seronok sebab mereka hands on. Mereka nampak macam mana proses sebelum video nampak Reality depan mata. realitinya. So dia ambil tempoh 2 minggu untuk dia memang dia hari-hari dia makan. Ulat tu daripada kecil dia cepat. Makan kecil dia makan je. Lepas tu perlahan dia bertukar dalam kepompong. So dalam kepompong tu nak bertukar kepada rama dia almost 2 weeks. Okay. Juga. Perkongsian aktiviti biasa, saya tunjukkan gambar saja. So mereka membuat binaan. So banyak benda unsur-unsur STEM kita boleh latih mereka minat kepada. Sebab kadang-kadang ni dia suka Lego, dia suka bongkar, dia suka benda-benda yang macam ni. So dia akan menggunakan kreativiti mereka untuk cipta apa saja yang diorang rasa diorang nak buat. So ini antara yang boleh cikgu terapkan di waktu-waktu senggang dalam kelas. Contoh saya suka letak lah, okay nak main ke? Nak. Kadang-kadang saya bagi diorang rehat sekejap. Okay rehat. Cikgu bagi main sekejap. Jadi mereka pun sangat seronok lah boleh buat dalam waktu-waktu senggang. Okay. Yang ini saya buat macam musang berjanggut. Cikgu tahu tak musang berjanggut? Yang dia mengasingkan segala rempah rata beras. Jadi yang ini satu kita dapat pupuk kerjasama antara mereka mengasingkan benda kecil, saiz kacang ni mengikut saiz dia. So Kalau sangat garam gula tak tahulah sampai bila nak siap. Laju. Ke sejam lah. Excited tu. Mereka boleh mengasingkan ni sangat laju. Saya kata laju juga kamu ni. Saya kata. Saya ingat pun diorang akan lambat tau buat. Rupanya laju. Saya guna kacang hijau, kacang merah, kacang kuda, So mereka berkenalan dengan 6 jenis kacang. So sangat seronok sebab mereka sangat bekerjasama. Sangat bekerjasama untuk mengasingkan kacang-kacang ini mengikut saiz. So ni pun ada STEM. Okey. Ini aktiviti cikgu-cikgu pun biasa buat. Kita pukul lalat. Pancing ikan. Pukul lalat dengan roda nombor. So roda nombor tu saya pakai kek. Kek punya apa tu? Lapik tu. Kan prasekolah kan selalu sambut hari jadi. Selalu buat majlis jadi. So bekas kek tu saya tak buang. Saya ambil. So dengan spek laju kan? Tu. So dia ikut lah. So sangat simple lah. So bahan-bahan dia sangat simple. Cikgu boleh buat. Kemudian ikan tu kita letak numbering. So mereka pancing ikan mengikut number. Ikut diorang sendiri yang pilih. Diorang nak sebut nombor apa. So boleh buat juga operasi tambah. Contoh 2 ikan yang dipancing. Apa tambah apa. 2 tambah 3 berapa. So maknanya proses pembelajaran. Tapi dalam suasana yang menyeronokkan. Sama juga lah dengan lalat tu. Pukul lalat. Sama ada numbers ke huruf ke. It's okay. Cikgu boleh pelbagaikan. Jawi pun boleh. Tadi ada yang minta pendidikan Islam kan. Boleh juga guna ni cikgu. Cikgu boleh letak huruf hijaiyah kat situ. Betul. Okay. Lepas tu ini ada lagi sana sini nombor plat kereta. So kita suruh mereka tengok kereta cikgu kan banyak dekat tempat parking kereta sekolah.
So suruh mereka baca. So dia belajar numbers, belajar huruf, boleh buat operasi tambah. Nombor pertama tambah nombor kedua. Berapa? Kan? Simple. Betul. Lepas tu pukul lalat tadi tu lah mancing nombor. Okay. So ni sebenarnya ada video dia juga. Macam ini permainan sana sini nombor, cikgu lekat je nombor tu kat keliling. Cari-cari je kan. Ha. Cikgu boleh tampak nombor sebab dia nak kenal nombor. Ni dia mancing. Ini contoh. Saya tunjukkan sikit-sikit saja ya. Mau berjalan dah. Tanpa disedari. Okay. Tanpa disedari. Tanpa disedari masa pun dah tamat. So itu antara perkongsian. Sebenarnya saya percaya rakan-rakan guru di luar sana banyak sangat lagi aktiviti-aktiviti dan sebenarnya boleh lagi masukkan dalam slide ni, tapi Cikgu Nurul pesan yang hanya ingat 1 jam setengah saja, kalau tidak beratus-ratus nanti slide tu. Saya percaya semua rakan-rakan banyak melakukan PDP STEM di dalam kelas. Ada soalan? Ada dah. Ya, tapi ada request. Nanti sambung lagi dia cakap. Okey, bagi yang minta slide. boleh Okey, ya share betul, sama kita. rakaman. Ya, betul. Itu je kan Puan Syarin. Kalau tak kita sambung lagi nanti. Okay. Alright, demikianlah perkongsian daripada Puan Syarin Azruli Dana Samsul yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syarin atas sesi hands-on yang sungguh bermakna sebentar tadi. Tadi Puan Syarin dia jual pantun ni. Ya, balas. Saya balas balik. Saya balas balik. Adalah pantun saya jumpa tadi sebenarnya. Okay. Merah menyala sebuah cherry, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih penceramah Bestari atas segala ilmu yang diberi. Okey tak? Okey, baiklah, mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis, masa yang akan dimaklumkan untuk makluman awal para peserta minggu hadapan, siri kita yang 100 ke 108. Anda boleh lihat di bahagian paparan skrin tersebut. Kita ada tajuknya meningkatkan penggunaan Google Classroom di kalangan guru dan murid oleh Cikgu Sharon. Okey, untuk makluman poster ini, minggu hadapan ini anda boleh lihat melalui WhatsApp dan Telegram yang akan dikongsikan. So jangan lupa isi link kehadiran yang telah dikongsikan dan sebelum bersurai, marilah kita ambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua on camera dan senyum selama mungkin sehingga selesai. Oleh itu kita mohon bantuan Hazwani untuk mengambil gambar. Okey, cikgu-cikgu boleh buka kamera. Okay, saya akan ambil gambar muka surat pertama dahulu. Ready? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Okay, freestyle 1, 2, 3. Okey, semua sudah cikgu. Terima kasih Azmani. Alright, so terima kasih guru-guru yang masih bersama dengan kita. Ada 100 lebih. Wow, hebat. Perkongsian ini sangat bermanfaat. Mohon ada lagi lah next kan, Cikgu Syarin. Jadi, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat. Assalamualaikum dan mohon maaf jika ada kesilapan bahasa dan kekasaran bahasa. Semua itu adalah datang dari kelemahan diri saya dan segala kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih semua. Bye.